Episod ni mungkin akan jadi episod yang korang paling suka sebab dalam episod ni kita akan ke Topkapi Palace, di mana di Topkapi Palace ni ada barang-barang peninggalan dari zaman Rasulullah SAW. Ada capal Nabi, janggut Nabi, pedang-pedang sahabat dan banyak lagi. So tonton episod ni sampai habis untuk tengok apa lagi yang ada dekat muzium yang bersejarah ini. Hai, good morning. Hari berapa dah? 4. Okay. So hari ni hari keempat, kita nak explore Istanbul sekarang ni. Sekarang pukul 7 suku. Kita akan start kita punya program hari ni pukul 9. So ada banyak masa nak makan, nyembang-nyembang, buat konten dulu apa semua sebelum kita start jalan-jalan. So hari ni kita akan ke Blue Mosque, Hagia Sophia dengan Topkapi Palace. Kita tengah breakfast time, tak ramai lagi orang dan tengah tenang-tenang je baru lepas subuh. Okay, kita nak makan. Selection of juice, selection of pastries, simit, kacangan ni. Jeruk cheese. Oh my gosh. Coffee station. Background ni lawa. Kita nak buat konten background belakang. Dia buat tembika. Pagi ni kita nak bancur collagen dengan pomegranate juice. Memang ambil jus-jus yang jarang jumpa. Kalau orange pun kita dah biasa jumpa kan. Dekat Cappadocia, Meta ambil cherry juice. Dekat sini I ambil pomegranate juice. Tadi ada grapefruit juice pun ada, yang macam lain sikit lah. Okay, so kita nak bancur collagen dulu. Wah, city view dia. Betul-betul city view Tu. We will come here. That is called Spice Bazaar. Masjid ni mesti dah lama ni. Nampak dia punya seni bina tu. Seni bina yang dah lama. Yang ni nampak macam baru sikit. Okay. Destinasi pertama kita hari ni adalah Topkapi Palace. Istana Topkapi ni dia dah dibina sejak zaman Sultan Muhammad Fatih lagi. Dan di sinilah tempat tinggalnya Sultan Muhammad Fatih satu ketika dahulu. Dalam ni kita nak janganlah kacau saya cakap. Dekat dalam tengok dah lupa dah cakap apa. Kacik ni. Tu Hagia Sophia under renovation. Dalam beg tak? Dalam beg. Dia pergi tu dia. Tak, dia check. Scan. Tak ikut amalan masing-masing lah. Ini satu-satunya gereja yang berada di dalam istana ni. Langsung tak pernah convert. Dia dah jadi tempat menyimpan senjata. Memang berada di sini sejak sebelum zaman Uthmaniyah. Wah, macam ni. Yang sini lah. Apa lari pula? Baik nasi. This is the original gate dari zaman Sultan lagi. Wah, gitu. This one Babusade. Babusade. Happiness. So From here to here. 70 hectares. Ni Dewan. Meeting place. This underground well, it's older than Hagia Sophia. Babusade, Gate of Happiness.
Bahasa Melayu. One is called Islamic relic section, where you will see a diamond. Ya. Itulah metod baca hari tu. Kalau ikutkan ramai ni beratur ni. Tapi hari ni tak ramai. Alamak, tengok budak sekolah dah masuk dah. Aduh. Assalamualaikum. Kaabah ni kan? Kaabah. Ni kunci lah, kunci apa? Inventory books. Post from the ceiling of the Kaabah. Wow. This one. Stone from the Kaabah. Stone fragment from the Kaabah. Tu plaster fragment from the tomb of the Prophet. Kunci Kaabah. Tongkat Nabi Musa. Tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Handkerchief zaman Ottoman. Yahya, Nabi Yahya. 아니야, 이게 팔 끼는 거야. 스쿨. Bekas Nabi Ibrahim. Various prophet. Jarul Aswad kan? Model of the Kaabah. Prophet Muhammad holy cardigan. What's cardigan? I thought cardigan is a clothes. Prophet Muhammad standard. islomni qabul qilmagan, lekin o'sha Xotib ibn Baltaga shunday degan. Case of Prophet letter. Surah Al-Humazah. Suriyadan chiqishini kutganda, islomni qabul qilmaganligi sabablarini Surat-surat utusan Nabi Muhammad. Strain of hair from Muhammad's beard. Cuba. Kau punya kamera tak boleh? Ni, berapa? Dia tak nampak. Kau tak buat kamera? Nabi Muhammad punya janggut. Bekas capal. Capal-capal tu. Yang tu. Gigi. Capal Nabi Muhammad. Diorang gambar pun diorang pujaan dulu. Kira yang ajar nama-nama Sultan punya lagu tu. Pedang Khalid Al-Walid. Janggut Abu Bakar As-Siddiq.
A verse from the Quran written by the Khalifah Uthman dan Khalifah Ali, written by paling garang ni. Tapi dia punya memang kena dengan kepribadian dia. Dia punya pedang relax je. Pedang ni alat dia. Relax je. Singa siapa? Singa? Asadullah Hamzah. Ali, Uthman. Oh, empat-empat ada. Oh, ni apa ni dah ni dah Turki ni. Itulah Fatimah. Baju Fatimah lah warna favourite Nabi kan. Tu serban siapa? Serban Ali. Hussein ni, Hussein. Kot belonging tu Hussein. Cucu. Ni. Saya nak bertawasul ni. Dah lama tak tawasul. Mesir tau. Mu'az bin Jabal, Khalid bin Walid. Ada ke Khalid? Zubair bin Awam. Sebab diorang ni kadang-kadang ada Ammar bin Yasir, Zainal Abidin, Mehmet Al-Fatih punya. Kecil gila pedang dia. ni pedang. Mehmet Al-Fatih. Sultan Selim punya. Sultan Sulaiman the Magnificent. Ni sultan yang paling berkuasa sepanjang pemerintahan Turki Uthmaniyah. Сканешь? Ada orang yang datang kat kita masa Melaka tu. Selat Bosphorus. Tu nampak kat situ ada tembok asal. Tembok asal Konstantinopel. Wah, masih is. Baju perang. Bahasa Melayu apa dia ke? Gold coins. Nipis je. Dagangan kan dibuka. Itu yang orang sampai ke tanah Melayu tu. Pedang Khalifah Uthman. Tasbih. Tasbih. Dia kosong dalam dia. Baju Sultan Muhammad Fatih. Baju laki. Tapi nanti dia ikat belt tu. Ni Sulaiman the Magnificent punya baju. Ui, merah betul. Itulah kau suka. Magnificent. Baju Sultan Muhammad ni korang. Sultan Muhammad Al-Fatih punya baju. Ni muka dia tak. Ya. Kat sini dia cerita macam mana kostum pun melambangkan betapa hebatnya sesuatu empire tu. Dia bukan saja macam kapal je. Sebab tu dia display kostum dekat sini. Lagi hebat kostum tu, lagi powerful lah empire tu. Kita settle dah visit Topkapi Palace, tapi kita tak pergi harem. Kau tak salah, belakang ni lah harem. Ya, belakang ni harem. Okay. So belakang ni harem. Last time Metok pergi pun Metok tak visit harem. Dan kali ni pun tak visit juga. Sebab kalau kita nak visit harem, kita ambil masa yang sangat lama. Sebab harem ni sangatlah besar. Dia adalah macam rumah sultan sekali dengan isteri-isteri, anak-anak semualah. Dan dia juga jadi satu tempat di mana Queen Mother, iaitu ibu kepada sultan, melatih siapa yang bakal jadi isteri sultan. Last time Metok pergi 11 tahun lepas, kat dalam memang tak boleh ambil gambar tau. So Metok memang dah tak ada memori dah pasal lawatan yang 11 tahun lepas tu. Tapi kali ni dah boleh ambil gambar. So I dapatlah gambar tapak kaki Nabi Muhammad, janggut Nabi Muhammad, pedang-pedang sultan-sultan khalifah dulu, macam-macam lah. Dapat juga ambil gambar baju Sultan Muhammad Fatih. Memang dah tak ingat dah sebenarnya sebab tak ada gambar kan. Tapi kali ni kita dapat ambil gambar.
Alhamdulillah. Untuk koleksi-koleksi yang dari zaman-zaman Nabi tu kan, ramai yang tanya, betul ke tu? Betul. Satu ketika dahulu kerajaan Utsmaniyah ni dia conquer 2/3 dunia, termasuklah tanah Arab, Mekah dan Madinah. So memang tak ada masalah untuk mereka ambil barang-barang tu daripada negara-negara tersebut. So memang janggut Nabi, tapak kaki Nabi Ibrahim punya bekas, tu semua original. Next time kita pergi Istanbul, kita pergi sana. Haram. So menara ni selepas Sultan Muhammad Al-Fatih dia conquer Konstantinopel, dia terus datang ke Hagia Sophia dan diminta untuk azan, dan diminta juga untuk bina menara ni untuk azan. Oh Ustaz, Ustaz ni saya ada soalan. Okay. Dia dengan syarat kalau seseorang tu ada penyakit kulit yang dibenarkan sahaja. Sultan baju Sultan Muhammad Fatih dia ada sutera? Siapa jaga sutera tu? Tu dia tulis kat situ. Bukan. Tu sutera, bukan sutera ni. Mungkin benang dia Ustaz Dia bukan sutera yang perempuan pakai tu. Faham? Senyum. Nampak. Tak sempat senyum. Nampak tak sempat senyum, kita pusing balik. Tak ada masalah, nanti saya ikat lah yang depan tu. Ya Sofia. Sekarang kita nak berjalan ke tempat makan. Berjalan di Semarang. Marmara University, tempat best untuk study religion. Okay, ni boleh buat video lain sikit. So aku tak tahu sama je. Ini tempat kita lunch tadi. Dekat je dengan Hagia Sophia, dekat je dengan Sultan Ahmed. Sana Sultan Ahmad Square. Ni. So kiranya landmark dia, korang boleh tengok bangunan merah ni, terus ke belakang. Lepas tu terus nampak kedai dia warna merah. Next kita nak ke Hagia Sophia. Kita tengah berjalan nak ke Museum Hagia Sophia. Di belakang kita Hagia Sophia. Tak nampak pula. Yang Hagia Sophia, bangunan yang dah berusia 1,500 tahun, dan 1,500 tahun lepas, inilah bangunan yang tak pernah dilihat, yang paling hebat sekali manusia pernah nampak. Inilah dia, Museum Hagia Sophia. Romania, Albania, Azerbaijan, Armenia. Belah kat metode ilmu banyak. Kena sedut ilmu dia. Sedut Number 2, silk. So, what is that? Yang ni dari zaman Byzantine. Yang ni yang dah diplaster bila Islam ambil gereja ni. Ini gambar asal. Tadi dekat Hagia Sophia nak bercakap, tapi Metok nak dengar juga tour guide tu cakap. Sebab tour guide tu cakap best nak cerita pasal Hagia Sophia. Hagia Sophia ni adalah satu bangunan yang dah berdiri sejak 1,500 tahun dahulu tau. Sedia dibina, itulah manusia tak pernah tengok bangunan semegah dan sebesar itu. Memang bangunan yang paling besar dan paling orang kata dahsyatlah pembinaan dia pada era pemerintahan Byzantine. Masa pembukaan kota Konstantinopel, elok je Sultan Muhammad Fatih berjaya tawan kota Konstantinopel, dia terus ke Hagia Sophia. Pada masa itu ramai penduduk Konstantinopel berlindunglah di situ, dan mereka takut yang Sultan Muhammad Fatih ni macam nak bunuh dia orang. Tapi sebenarnya tidak. Sultan Muhammad Fatih bagi dua pilihan, sama ada memeluk agama Islam ataupun bayar jizyah, tu cukai yang dikenakan pada non-Muslim. Dan macam itulah betapa ihsannya Sultan Muhammad Fatih. Dan sebenarnya ihsan dia boleh nampak juga, dia tak musnahkan pun Hagia Sophia. Segala lukisan
lukisan yang ada kat Hagia Sophia tu masih ada sampai sekarang tau. Kita boleh tengok lagi lukisan Jesus, lukisan kepercayaan Kristian Ortodoks kan, semua masih ada lagi di Hagia Sophia. Memang Sultan Muhammad Fatih ni itulah tingginya ihsan dia as seorang pemimpin. Dan Hagia Sophia ni kan sebenarnya orang tak habis kaji lagi tau, sebab orang nak tahu lukisan apa di sebalik plaster-plaster yang dah diubah tu. Sebenarnya Hagia Sophia ni asalnya gereja kan. Pada pemerintahan Utsmaniyah dia dijadikan masjid dan ada gambar-gambar yang ditutup. Contohnya gambar kubah yang dekat dom dia tu ada banyak lagi lah, dia macam dah plaster. Bawah tu sebenarnya ada banyak lagi lukisan-lukisan asli dari zaman Byzantine dulu, dan diorang nak tahu apa lukisan tu, tapi sampai sekarang tak dapat nak kaji lah. Lepas tu bangunan Hagia Sophia ni dia kan dah 1500 tahun kan, tapi dia masih kukuh hingga ke hari ini. Dan Hagia Sophia ni pada zaman dahulu memang dibina untuk menunjukkan kemegahan, kehebatan dan kekayaan kerajaan Byzantine. Rumors. Mana nak portrait ya tak bang? Ha? Rumors. Sekarang kita dekat Masjid Biru. Masjid Biru ni digelar Masjid Biru sebab dia punya tiles tu berwarna biru. Tiles dekat dalam. Jadi kita masuk. Tu Hagia Sophia tengah azan. So dia akan bergilir-gilir tau. Hagia Sophia akan azan dulu, nanti disambut oleh Masjid Biru. Nanti boleh buat tu yang apa tu, video yang nak datang Istanbul, nak belajar tentang budaya. Ni lah budayanya. Kucing. Dekat Istanbul ni kucing dan anjing dijaga oleh government tau. So tak boleh sesuka hati menyakiti mereka. Gitu. Tengok ni. Cute. Meow. Meow. Ni datang. Oh ya ke? Try ice cream pistachio. Tak tahulah murah ke mahal. Beli je lah. Can you give me extra? Thank you. Ice cream pistachio. Oh, Mosaic Museum. Biasa kalau jalan-jalan macam ni, jalan-jalan lama ni, Old Constantinople, kita nak berjalan ke kedai makan. Ini tempat dinner kita malam ni. Comelnya. Janganlah nanti video tu tak boleh post nanti. Yang ni tak sempat nak ambil gambar. Dah lapar. Hari ni kita pergi K4 pula. Lagi besar. Kacang dia murah weh. Kita jumpa produk of Malaysia, tapi tak pernah jumpa dekat Malaysia. Nama air dia Monkey. Okey, ya Allah. Kita keluar pukul 9 pagi tadi, pukul 9 malam baru kita balik. 12 jam. Memang penat gila, banyak jalan kaki hari ni. Kita jalan-jalan tu dekat area Sultan Ahmed tu saja. Tapi memang kejap Ketuk Kapil, lepas tu pergi Hagia Sophia, lepas tu pergi makan, lepas tu patah sana balik. Macam tu. Masa harian berjalan. Lepas tu tadi balik, kita sempat singgah K4. Lepas tu tengoklah apa yang ada. Dan kita cuba dia punya air susu coklat. Kacang dia murah weh. Kacang dia murah. Ya Allah, RM3 je dalam pack yang padat dengan kacang tu. Kalau kat Speed Mart tu kat Malaysia RM3 tu sikit je, 2 baris je. Okey, situ saja. Nak rehat.
Lepas tu sambung esok pula. Esok kita akan ke belah Asia. Okay? Bye. Welcome to Asia. Yeah, look at the traffic on the left side. This is the biggest mosque in Turkey.